Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan semua, ingat kem Cakra Buana Sakti yang mana tuan-tuan semua kita akan buat pada 24 dan 25 bulan Januari. Ini merupakan kem yang terakhir untuk tahun ni lah, sesi tahun ni, sebab kita akan hadapi bulan puasa dan selepas puasa tu kita akan atur lagi lah kem-kem yang lain. Tapi kem ni adalah merupakan yang kemuncak tuan-tuan, kemuncak yang mana banyak ilmu Ustaz akan kongsikan kepada anda, iaitu lebih ilmu keresian, ilmu pengasihan, ilmu pelarisan, ilmu perlindungan, ilmu kecantikan, semua ada Ustaz akan kongsikan. Bahkan yang paling best sekali tuan-tuan semua, mandi air, kita mandi Cakra Buana di sungai, yang mana Ustaz sendiri akan mandikan anda. Dari situ tuan-tuan kena bawa alat-alat peralatan untuk mandian. Bahkan Ustaz akan kuraskan, Ustaz akan buangkan segala energi negatif daripada badan anda. Dan juga paling best sekali tuan-tuan semua, tuan-tuan Ustaz akan buat satu uji test kepada anda. Uji test ni bukan apa? Untuk anda merasai di mana pada diri kita ada 7 cakra. Ada 7 cakra pada badan kita, yang mana Ustaz akan buat uji test untuk diri anda, yang mana anda akan rasa tembakan cakra tu yang pada setiap orang akan rasa. Jadi insya-Allah Ustaz akan tunjuk bukti pada hari tersebut, dan kalau anda nak tengok, anda boleh rasai energi anda sendiri yang akan keluar, yang menyebabkan orang yang nak buat niat jahat pada anda akan terpental. Tapi dalam kem tersebut, Ustaz akan bagi anda rasa dulu. Tetapi bila berlaku yang sebenarnya, tuan-tuan boleh tengok bagaimana musuh akan jatuh. Ini pernah berlaku pada Ustaz. Tuan-tuan, pada bulan Ramadan tahun 1983 tuan-tuan semua. Sewaktu tu Ustaz berjumpa dengan satu orang. Satu orang tu dia tengah zikir dan semua, dia cuba nak pukul Ustaz. Ustaz tak buat apa-apa pun, tak buat apa-apa, cuma Ustaz tahan nafas, Ustaz tarik saja tuan-tuan semua. Ustaz gunakan keadaan cakra yang ada pada badan Ustaz. Di situ kita nampak dia terundur tuan semua, terundur beberapa langkah. Ustaz tembak dia terundur 2-3 langkah. Ustaz tembak dia 2-3 langkah, dia akan terundur. Jadi pada kem tersebut tuan-tuan semua, Ustaz akan kongsi kepada anda, dan anda dapat rasa sendiri bagaimana rasanya penolakan ataupun tekanan ataupun hentakan daripada cakra yang telah anda lakukan. Dan Ustaz akan buat pengisian pada badan anda. Malam tu, pada hari itu di kem tersebut, Ustaz akan buat pengisian. Biasa Ustaz akan buat pengisian secara online. Sekarang ni secara berdepan, Ustaz akan buat pengisian pada anda, dan anda dapat rasa bagaimana energi tersebut masuk pada badan anda. InsyaAllah, kalau anda inginkan semua, anda boleh jumpa, boleh daftar segera. Jangan lambat semua. Nanti anda akan tertinggal, sebab 24, 25, 21 ni merupakan kem yang terakhir untuk anda. Jadi kalau boleh, daftar segera untuk dapat tempat. Nak buat anak, bawa isteri, buat suami, nak buat mak atau nenek, silakan bawa, sebab di situ ada tempat untuk kita mandi. Bahkan tuan-tuan semua, kita boleh makan bersama, kita boleh berkelah bersama-sama, dan boleh kalau tuan mancing ikan pun boleh. Dan yang paling penting tuan-tuan semua, tuan-tuan dapat rasai akan kelebihan kem tersebut, yang mana Ustaz dapat boleh buktikan kepada anda bagaimana anda rasa akan tembakan berlaku daripada cakra anda. InsyaAllah jumpa pada 24 dan 25 bulan 1 dalam kem Cakra Buana Sakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.